berurusan dengan orang yang hartanya bercampur antara halal dan haram, di mana diharuskan, dibolehkan bagi kita berurusan dengan orang yang seperti itu. Seperti mana halnya dengan orang-orang bukan Islam. Kita maklum bahawa harta mereka bercampur-campur. Akan ada harta daripada sumber yang tak sepatutnya, seperti riba atau judi. Bagaimana nak berurusan dengan mereka? Tak kira dalam jual beli atau menerima pemberian dan seumpamanya. Jawapannya harus. Kerana Rasulullah SAW pernah mempajakkan perisainya dengan seorang Yahudi sebelum baginda meninggal. Sedangkan maklum bahawa orang Yahudi adalah golongan yang memang bermuamalah dengan cara riba, melakukan tipu daya muslihat, memakan harta orang lain secara batil, berjual beli dengan khinzir dan seumpamanya. Tetapi ternyata itu semua tidak menghalang Rasulullah SAW daripada berurusan dengan lelaki Yahudi tersebut dengan memajakkan perisainya